Persoalan besar kini berlegar di minda rakyat. Apakah Perikatan Nasional sedang berada di ambang perubahan kuasa paling kritikal sejak penubuhannya? Adakah peletakan jawatan satu nama besar akan membuka laluan kepada satu dominasi baharu? Atau ini permulaan kepada perpecahan yang lebih dalam? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional bukan sekadar perubahan struktur organisasi, tetapi mencetuskan satu gempa politik yang menguji asas kestabilan gabungan pembangkang terbesar negara. Dalam politik gabungan, pemimpin bukan sekadar simbol, tetapi juga jambatan kepercayaan antara parti-parti yang berbeza ideologi dan kepentingan. Saudara-saudara yang dihormati, sejak PN ditubuhkan pada 2020, Muhyiddin berperanan sebagai tokoh penyatu antara Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Parti Islam Se-Malaysia. Ketiadaan beliau secara automatik membuka ruang pergelutan kuasa yang selama ini terpendam tetapi dikawal atas nama kesepakatan strategik. Hadirin yang budiman, laporan Malaysia kini menunjukkan bahawa PAS kini dilihat bersedia mengambil alih kepimpinan PN. Persoalan besar bukan sekadar bolehkah PAS memimpin, tetapi apakah implikasi politiknya terhadap sokongan pengundi, khususnya pengundi bukan teras? Rakan-rakan penonton, nama Abdul Hadi Awang muncul secara semula jadi sebagai Presiden PAS. Namun faktor usia, kesihatan dan pendiriannya sendiri bahawa pemimpin wajar berusia bawah 70 tahun menjadikan beliau lebih sesuai sebagai kingmaker berbanding calon Perdana Menteri atau pengerusi aktif. Saudara-saudara sekalian, ini membuka laluan kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, seorang tokoh yang mempunyai pengalaman pentadbiran persekutuan, hubungan baik dengan institusi diraja dan kedudukan rasmi sebagai timbalan pengerusi PN. Dari sudut struktur, beliau adalah pilihan paling selamat dan boleh diterima oleh Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelebihan Tuan Ibrahim terletak pada profilnya yang sederhana, kurang kontroversi, dan tidak dilihat terlalu dominan secara ideologi. Ini penting bagi sebuah gabungan yang masih mencari keseimbangan antara imej Islam politik dan realiti pengundi majmuk. Saudara-saudara yang dihormati, namun dalam politik, simbol masa depan sering lebih kuat daripada pengalaman lampau. Di sinilah muncul nama Ahmad Samsuri Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam. Berusia 55 tahun, teknokrat dan berimej profesional, beliau sering dilihat sebagai wajah pembaharuan PAS. Hadirin yang budiman, sokongan terbuka tokoh seperti Mahathir Mohamad terhadap Samsuri sebelum ini bukan sekadar pujian pribadi, tetapi isyarat bahawa PN sedang mencari calon yang boleh menembusi persepsi pengundi atas pagar dan bukan Melayu. Rakan-rakan penonton, walau bagaimanapun, sejarah perletakan jawatan Samsuri sebagai Bendahari Agung PN selepas pertikaian agihan jawatan menunjukkan realiti getir hubungan PAS Bersatu yang belum sepenuhnya pulih. Saudara-saudara sekalian, di pihak Bersatu pula, Hamzah Zainuddin kekal sebagai calon paling berpengalaman. Portfolio menteri beliau merangkumi hampir semua aspek utama kerajaan persekutuan, menjadikannya tokoh yang sukar dinafikan dari sudut kelayakan teknikal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
namun Hamzah berdepan cabaran dalaman parti sendiri. Desakan akar umbi supaya beliau menggantikan Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu boleh menjadi liability kepada PN jika tidak ditangani secara berhemah. Saudara-saudara yang dihormati, realitinya peralihan kepimpinan PN bukan semata-mata soal individu terbaik, tetapi soal penerimaan kolektif dan strategi pilihan raya jangka panjang menuju PRU 16. Hadirin yang budiman, PAS memimpin PN mungkin mengukuhkan sokongan teras Melayu Islam, tetapi berisiko menghakis sokongan bukan Melayu jika imej gabungan dilihat terlalu homogen. Rakan-rakan penonton, sebaliknya, jika Bersatu terus mendominasi tanpa Muhyiddin sebagai figura penyatu, PN berisiko berpecah secara senyap. Bukan melalui pengumuman rasmi, tetapi melalui sabotaj dalaman dan perang naratif. Saudara-saudara sekalian, PN kini berada di persimpangan paling kritikal sejak penumbuhannya. Apa jua keputusan bukan sekadar menentukan pengerusi, tetapi masa depan gabungan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi aspek yang sering terlepas pandang dalam perbincangan kepimpinan PN ialah persoalan legitimasi kepimpinan di mata pengundi atas pagar. Dalam realiti politik Malaysia hari ini, sokongan teras sahaja tidak lagi mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Mana-mana tokoh yang bakal menerajui PN perlu mampu menampilkan imej inklusif, berwibawa dan diyakini sebagai pemimpin nasional, bukan sekadar pemimpin parti atau kelompok tertentu. Saudara-saudari yang dihormati, jika PAS benar-benar mengambil alih kepimpinan PN, cabaran terbesar ialah mengekalkan keseimbangan antara ideologi parti dan keperluan real politik. PAS berdepan dilema sama ada mahu mengukuhkan identiti terasnya atau menyesuaikan naratif agar lebih mesra kepada pengundi bandar, golongan muda dan masyarakat bukan Melayu. Keputusan ini bakal menentukan sama ada PN berkembang sebagai alternatif nasional atau kekal sebagai gabungan sokongan terhad. Hadirin yang budiman, dalam konteks gabungan PAS Bersatu pula, persoalan agihan kuasa masih menjadi bom jangka yang belum dinyah aktifkan. Isu jawatan, peranan strategik dan hala tujuh gabungan berpotensi mencetuskan ketegangan berulang jika tidak diselesaikan secara tuntas. Sejarah politik Malaysia menunjukkan bahawa perpecahan jarang berlaku secara mendadak, sebaliknya bermula dengan rasa tidak puas hati yang berpanjangan. Rakan-rakan penonton, akhirnya masa depan PN tidak hanya bergantung kepada siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepimpinan itu dipersembahkan kepada rakyat. Sama ada PAS, Bersatu atau gabungan kompromi, rakyat akan menilai berdasarkan kejelasan visi, kestabilan dalaman dan kemampuan menawarkan penyelesaian kepada masalah sebenar negara. Tanpa faktor-faktor ini, pertukaran kepimpinan hanya akan dilihat sebagai pertukaran wajah, bukan perubahan hala tuju. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalannya kini, adakah kepimpinan baharu mampu menyatukan PN atau ini permulaan kepada perpecahan yang lebih besar? Siapakah sebenarnya calon paling realistik untuk memimpin pembangkang menghadapi PRU 16? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.